bila mana kita keluar dari Malaysia, barulah betul-betul kita appreciate Malaysia. Bila saya tinggal di Indonesia, barulah saya, ya Allah, bagusnya Malaysia. Pertama, minyak literally double harga Malaysia. RON 92, RM12,000 bagi 4 RM3. Tu 92 RON 95 tu untuk mereka tu memang kira power. Kedua, betul mahal. Ketiga, macet tu memang saya tak tahan. Mungkin boleh explain tu. Oh, tak faham macet. Macet itu jam. Macet itu je. Traffic jam. Rasanya mungkin Nadir boleh share point of view sebelum kita jam the lori masuk ke Indonesia lah. Apa yang dijanjikan? So Indonesia ni memang sedikit necessity. Saya perlu pindah pada waktu tu. Memang company logistik pada waktu COVID ni memang untung banyak. Sebab tu 2021 ni orang semua stres, saya relax, saya senyum. Tapi 2022 bila mana diumumkan tiada lagi COVID, jadi orang boleh keluar tapi kena pakai mask, terjadilah revenge offline spending. Volume kami tu basically turun 60 ke 70%. Bila turun, banyak player-player lain yang masuk daripada China yang nak buat benda yang sama dan dia turunkan harga juga. So dia orang melukakan kita yang badly wounded ni. Lori ni kita sebenarnya tubuhkan pada tahun 2014. So dah 12 tahun dah. Dah 12 tahun. Tapi sebenarnya asal-usul lori ni adalah daripada satu website yang dinamakan majalah.com. Pernah dengar? Majalah.com. Majalah.com ni sebenarnya sampai hari ni masih ada. Dia macam satu forum, semacam Lawyat. Lawyat.com. Tapi untuk mengiklankan servis. Dan kalau tengok kat situ, belah kanan tu ada rasa dalam lebih 100 servis. Daripada jual buku sampailah ke bisnes lori. So maknanya kau highlight bisnes lori tu. Bisnes lori. So pergi ke header bisnes lori tu, pergi ke sub header, bolehlah iklankan servis kita. So saya buat eksperimen sebenarnya. Saya buat eksperimen dan pada waktu tu memang tak ada pengalaman sangat dalam lori. Walaupun perjalanan ada kerja dalam syarikat logistik, tapi lebih kepada udara, penghantaran udara. So tak ada pengalaman sangat. Beza lori 1 tan dengan lori 3 tan pun tak tahulah. Tak tahu. Okay. Tapi apa saya buat, saya ambil iklan orang lain, copy paste, lepas tu adjust sikit. Adjust sikit, lepas tu letak nombor telefon. Waduh. Letak nombor telefon Nadir kat situ. Dan orang call. Dan of course pada waktu tu penggunaannya adalah bila orang cari lori untuk di majalah.com ni, selalunya orang nak pindah rumah. Again benda ni Nadir serve as a mere eksperimen. Apa tu? Eksperimen. So geli-geli dan boleh dikatakan broker maut lah. Tak ada pengalaman, tak ada SOP, tak ada apa-apa. Memang betul-betul letak iklan, copy paste orang punya iklan dan tengok ada orang call tak? Jawapannya ada orang call. Banyak masa sangat ke waktu tu ke? Pada waktu ni boleh dikatakan saya dah nak transition keluar daripada syarikat logistik, dan time tu ada 1 tahun yang saya buat dalam 10 bisnes. 10 jadi bisnes, macam-macam lah. So dan antaranya adalah The Lori lah. So itu kita boleh sembang dan kupas sebentar lagi. Tapi idea asal dia daripada majalah.com, buat iklan, orang call. Lepas tu bila dia customer call saya nak minta quotation apa semua, saya jadi broker maut. So minta ambil semua information customer. Lepas tu call pengusaha lori yang ada iklan di dalam tempat yang sama ataupun mudah. Lepas tu try hubungkan. Dan dapat buat 2 job kot. Dapat buat 2 job dengan cara begitu. Customer bayar dulu dan kita bayar pengusaha lori tu kemudian. So daripada situ memang dapat satu idea dan tercetusnya satu idea. Kalau sesimpel itu, semudah itu boleh buat bisnes. Dan pada waktu ni 2013 nak menuju ke 2014. Time tu wave of aplikasi web app, mobile app dah bergerak. Kenapa kita tak boleh permudahkan? Kenapa tak boleh buat inject teknologi, masukkan teknologi dalam this whole experience? Okay, The Lori ni masa kita tubuhkan 2014, memang kami fokuskan kebajikan pengusaha lori sedikit. Lebih banyak daripada platform-platform yang lain. Right? Maknanya kami tak percaya kepada konsep nak tekan driver, tekan pengusaha sampaikan diorang tak ada duit. Now, untuk platform-platform lain, diorang punya konsep ni adalah volume. Diorang punya idea dan mindset adalah okay, letaklah harga murah macam mana pun,
masih akan ada orang quote-unquote desperate, dan benda ni bukan di Malaysia saja, di Indonesia pun ada strategi yang sama, platform-platform yang lain non-delori, non-delori. Diorang punya konsep adalah turunkan harga kau tapi volume akan naik. Maknanya contoh, untuk diorang dapat gross maknanya kasar, let's say RM300, dengan delori mungkin 1 job. Tapi dengan non-delori 3 job. Kerja lebih banyak, tapi diorang kena buat 3 kali. Tapi ada. Dan kena gaduh sikit lah. Apa daripada segi data di belakang ke, benda tu contribute tak kepada since kita jaga kebajikan ni pun kan, in terms of loyalty ke, benda tu ada bawa signifikan ke bila kita bawa naik orang lain macam tadi kan 3 job. Kami panggil partner dalam pengusaha lori lah. Partner kami ni memang dari tahun 2016-17 masih ada sampai sekarang. Daripada 1 lori beranak 2 lori, beranak 3 lori ada. Ini memang hardcore fan. Yes. Of course mereka dah pernah cuba platform-platform non-delori di luar sana. Tapi lala kembali ke Kepangkuan delori. Kembali ke pangkuan delori juga, because memang rate kami dan harga kami adalah harga yang lebih berbaloi. Dan memang harga yang kami rasa pengusaha lori untung, kami untung, dan of course customer pun untung. Apa yang saya teringat saya tak sure yang ni bacaan daripada post Nadir ke. Cerita kita buat rainbow dekat IKEA. Pada waktu tu mereka tidak ada servis, kita panggil servis on demand dekat Kuala Lumpur dengan Selangor. Hanya ada di Singapura sahaja. Right? Jadi dekat Singapura, customer boleh pilih untuk hantar barang melalui dia punya delivery yang berschedule. Maknanya kita akan hantar barang hari Rabu pukul 5, ada slot dia. Kan? Tapi customer tak ada pilihan untuk hantar barang sekarang on demand di Malaysia, tapi di Singapura sudah ada. Jadi bila saya pergi ke Singapura pada waktu tu dan tengok dan book sendiri, saya ada kawan daripada Singapura dan saya pakai app dekat Singapura tu untuk hantar barang daripada kedai sampailah kepada rumah customer, dan saya go through lah the journey dan duduk dengan driver kat depan, seorang duduk depan, seorang duduk belakang, sebab co-founder saya pun ada juga pada waktu tu, dan kami tanyalah driver tu macam-macam soalan, berapa job dia dapat sehari, job dia macam mana, dan okey tak okey. So kita try to correct seberapa banyak maklumat yang boleh. So kami buatlah macam guerrilla marketing. Kami buat guerrilla marketing untuk promote servis ini kepada orang-orang yang lalu lalang dekat kedai tu dekat Damansara. So buat macam spanduk, kata kita boleh buat on demand delivery dengan harga RM20 pakai 4x4. Pakai 4x4. Dan time tu okey lagi, tak ada masalah, tak ada siapa kacau. Tapi time tu kita semangat membara sikit. Semangat membara, dan memang salah lah. Kami pergi masuk ke dalam kedai dan poach customer. Dia macam apa? Taksi ulat lah. Ulat lah. Ulat. Jadi bila kita buat konsep ulat tu, dan ramai tau, bukan dalam seorang dua. Kita dalam 5 ke 10 orang. Semua pakai uniform merah, memang betul-betul macam nak demo lah kan. Jadi bila berlaku, dan memang dapat 1 atau 2 customer, to be honest, management turun dan essentially minta kita pergi lah. Sebab memang salah pun. Tapi time tu memang kita dengan semangat, nothing to lose. Kan? Nothing to lose. Tapi alhamdulillah, walaupun perkara tu boleh saya kata memang salah, memang tak betul, memang kena halau. Tapi alhamdulillah kami berjaya dapat bisnes tu. Maksudnya dapat bisnes tu untuk exactly, maknanya apa yang saya dalam visi saya tu, yang nak copy paste benda dari Singapura pergi ke KL tu, berjaya. Tapi makan waktu sikit lah, mungkin dalam setahun untuk settlekan SOP apa semua. Tapi bermula daripada Rainbow, sekarang ni saya compliant sikit.
Saya dah bekerjasama dengan diorang since 2017. So dah 9 tahun dah, alhamdulillah. Dan memang growing lah business tu. Okay. So tadi kita dah pasal ke 2-3 tahun ke hadapan dah Delori. Yang sampai ke pitch in tu mungkin nanti boleh share the journey tu. Sebab antara saya rasa waktu tu kau rasa dia macam mana? Macam semangat tadi kita kata semangat nothing tulus, semangat startup tu tinggi, dan kita tengok contoh. Hari-hari Nadir duk conteng dekat Facebook, duk tulis posting. Dan kita duk baca, ambil sebagai inspirasi lah. Kan? Dan saya rasa titik point itu adalah kita berjaya dapat fund yang kita nak. Saya rasa lebih kan. Mungkin Nadir boleh share lah. So pada tahun 2014 tu memang kita dah buat satu pilihan yang betul-betul life changing, iaitu untuk masuk satu accelerator program. Accelerator program ni, dia kenapa saya masuk adalah sebab saya dapat sebab saya dah gagal untuk bisnes sebelum Delori. Disebabkan pengalaman ni, saya tukar mazhab. Mazhab yang saya anuti pada waktu tu adalah mazhab lean startup. Pernah dengar Eric Ries? Lean startup. Dia punya mazhab adalah eksperimen dulu. Dan terjadilah cerita eksperimen di majalah.com itu. Now, disebabkan itu, saya tertanya-tanya untuk saya go from 0 to 0.5 dah ada format dan dah ada SOP, iaitu eksperimen. Tapi daripada 0.5 nak pergi ke 1, 2, 3 ke 10, macam mana? Kan? Saya jam. Dan kalau bila waktu tu saya buat research, program yang paling ramai orang join kalau nak jadi berjaya dalam startup ni adalah Y Combinator. Of course, pada waktu tu Paul Graham dan Sam Altman jadi CEO, sekarang ni OpenAI lah. So saya carilah Y Combinator di Malaysia, ada tak? Jawapannya ada. Program ni adalah Watchtower and Friends Accelerator, WTF. Diorang punya founder adalah Sam Shafi dengan Cash, yang sekarang ni adalah founder untuk Pitch In juga. So disebabkan saya masuk dalam program tu, dia adalah program 4 bulan, dan hujung program tu ada demo day. Demo day ni maknanya tunjuk apa progress company dan produk yang kita nak buat. Dan disebabkan saya join program ni, saya dah masuk satu mazhab yang boleh saya katakan fast growth. Maknanya buat bisnes ni bukanlah sekadar dapat revenue, buat profit sikit, lepas tu cari orang, ada untung. Daripada untung, grow lagi. Daripada untung, grow lagi. Mazhab ni pada waktu 2014, diorang kata ini mazhab traditional. Pada waktu tu, mazhab yang kita anuti adalah mazhab fast growth. Focus on revenue growth, focus on market share, focus on dapatkan seberapa banyak customer yang mungkin, dan repeat customers of course, dan ketepikan untung pada waktu ni. Maknanya formula yang dianuti oleh Grab, Airbnb, Uber dan lain-lain. Dan kami pun anuti mazhab yang sama. Memeluk juga. Memeluk mazhab yang sama. Dan because of that key life decision, 2014 sampailah 2022, kami in a constant fundraising. So total yang kami raise, kami dapat duit pelabur daripada 2014 sampailah ke 2022, $11 juta. So $44 juta. Okay. So maknanya saya dah lalui semua lah. Maknanya saya dah pitching, dah berjaya pitching, dah berjaya yakinkan pelabur daripada semua sudut. Daripada individu ke institusi, ke apa lagi, ke program accelerator, dan paling ujung ni adalah individu retail. Dah banyak tahun dah, dan Nadir memang banyak jenis orang dah boleh pitch dan convince. Nadir boleh nampak paling banyak orang buat silly mistake dekat sini sebenarnya apa dia yang buat dia orang kecundang daripada nak meyakinkan orang dan mengambil uang daripada mereka ni. Banyak syarikat di luar sana yang saya perasan, mereka mungkin ada bisnes yang bagus, di mana revenue bagus, revenue growth bagus, margin bagus, tapi storytelling tak ada.
Tak sangka storytelling dibincangkan di meja ni. Storytelling ni bukan goreng. Goreng lain. Goreng ni bila nombor tak ada. Nombor tak ada, hang goreng. Oi. Ha, Dan paling busuk kena tangkap lah, Yes. korek dia. betul. Ini adalah jalan cerita. Flow of thought. Sebab kalau setakat cerita, kami ada outlet, ada 20 outlet, revenue sekian, margin sekian. Okay. And investor ni dia ada banyak peluang-peluang sebegitu di luar sana, sama ada private ataupun public. Tapi kita sebagai orang yang nak cari capital, storyline kita kena betul. Storyline dan kenapa kita di dalam keadaan pasaran begini dan kenapa dia sesuai untuk invest dalam syarikat kita, dan semua ni ada storyline dia. Maksudnya apa, kalau kita jumpa Mamat tu, kita kena design cerita tu align dengan... Betul. Memang betul. Sebab memang secara mudah hanya boleh saya katakan, daripada 100 pelabur berpotensi yang kita jumpa, memang 1 atau 2 je yang akan kata yes. Memang itu statistik saja. Oh, awal memang Nadir dah telan yang tu lah. Memang lebih banyak no daripada yes. Sebab kita mencari, dan mereka pun mencari sebenarnya pelaburan apa yang kena dengan tekak mereka. Itu basically dia punya bahasa layman ya. Tapi bahasa up dia adalah mandate. Mandate orang apa? Sebab ada fund, institusi, mandate orang adalah untuk look at contoh retail play, maknanya consumer punya play, macam kedai kopi, kedai bubble tea. Diorang suka kepada play sebegitu dan invest ke dalam syarikat-syarikat sebegini because mungkin mereka ada pengalaman. Orang-orang dalam fund tu ada pengalaman sebelum, dia tahu macam mana nak buat company-company retail ni daripada 0 pergi ke 10, daripada 0 ke 10. Tapi kalau tiba-tiba syarikat workshop ke bengkel ke datang ke dia macam jam. Kami tak ada pengalaman dalam ni. Ada institusi ataupun ada fund yang kata kami ni agnostic. Agnostic ni kami apa pun mentaram lah. Apa pun mentaram. So mungkin purely financial. Ada yang lebih khusus dan melihat kepada sektor. Ada yang dia nak look at trends. Trends sahaja. Apa trend 5 ke 10 tahun? Of course, right now today, we are talking about AI, humanoid robots. Aerospace, benda-benda begitulah. Saya teringat balik tadi pasal beza storytelling dengan yang goreng tu kan. Kod dah Nadir ni memang duk layan banyak jenis orang dah nak kena suit dengan pelbagai investor. Kod kita ada formula dia kau untuk nak design cerita tu kau. Long story cut short, okay. Basic dia jangan tipu dulu lah. Sebab menipu ni, itu core dia, jangan menipu. Menipu ni basically sepandai-pandai, tupai belompat, confirm jatuh. Confirm jatuh sebab tak perlu tengok jauh. Tengok seberang, tengok dekat Indonesia ada syarikat yang dinamakan e-fishery. Yes, diorang berjaya essentially menipu seberapa banyak tahun, tapi hujung-hujung kena tangkap juga. Right? Because akan ada satu, it takes only one event untuk kantoi. Dan in fact, kenapa diorang kantoi adalah disebabkan whistleblower. Okay, whistleblower. Nah, so apa-apa pun jangan tipu. So tipu ni maknanya tipu nombor lah. Tipu nombor kalau daripada 1,000 jadi 10,000, 10,000 jadi 100,000. Ataupun kita buat creative accounting, yang itu memang paling tak boleh buat lah. Kedua, storyline ni lebih kepada mungkin kita boleh menggunakan falsafah Cina untuk ni. Aish, mentang-mentang Mandarin macam. Yang ni kena cakap dalam bahasa Mandarin juga. 点是地利人和. Okey, bahasa Jawi dah. 点是 tu timing. 点是 tu timing. Tili ni macam terrain, and then 人和 tu orang. Timing. Maknanya kalau kita nak convert kepada business, boleh kita katakan adakah ini the right time, the right place, the right people. Sekali tensi, terrain, time. The right time, the right, boleh kita katakan industry, the right industry, dan juga the right people. So bila saya pitch kepada mana-mana investor, saya kena convince kepada mereka yang syarikat ini adalah investable at this time.
Okay, untuk Tianche, let's look at it dengan lebih detail. Pada waktu tu 2014, 2015, 2016, apa wave yang saya naik lah kan? Wave pada waktu tu adalah Uber, the Uberification of everything. Grab naik, Uber naik, Airbnb naik, dan syarikat-syarikat yang seangkatan pun naik juga. Alright. Dan in fact ada satu yang berjaya IPO, iaitu dulu dekat Hong Kong namanya GoGoVan. Sekarang jadi GoGoX. Right? Pun naik juga, semua naik. Dan time tu memang lebih mudah untuk cari duit daripada investor, because investor rasa ini adalah right time untuk invest dalam syarikat-syarikat sebegini, sebab ada peluang untuk exit, ada peluang untuk buat duit. Is it fair to say dia sama macam apa awal 2-3 tahun lepas dengan AI? Boleh the bandwagon gitu. semua terjun. Yeah. So itu right time 2015, 2016, 2017, right time untuk invest dalam syarikat sebegini. Maknanya Uberification, platform, digital platforms, memang ada thesis di situ. Now, fast forward 2026, kalau syarikat seperti kami ni tiba-tiba ada company baru nak start, dia nak replicate benda yang sama dan try to pitch kepada investor, tak dapat. It's not the right time. Selain itu Nadine, pasal kita sembang kat sini, kalau ada satu benda pujian yang saya enjoy sembang dengan Nadine adalah composure, pace dalam communicate. Soalan saya, benda tu dia main pada dulu dah pernah kerja sebelum ni ke, ataupun being polished over the year as you lead the company? Keusahawanan. The communication itself you develop masa you dah sebelum you kerja ke? Ni ada satu cerita menarik juga. Saya ni dulu masa kecil mungkin kecil lah, mungkin masa sebelum pergi ke Perth, saya pergi study kat Perth. Berapa tahun sana? 5 tahun. 5 tahun. Memang takut nak cakap dengan Salih. Ada ni 5 tahun dah duduk sana. Inferiority complex sedikit. Di mana itu topik yang best tu, betul complex. Mungkin inferiority complex, takut nak cakap. In fact dulu pun masa sekolah rendah, takut nak cakap dengan waiter, takut nak cakap kat kaunter kan. Tapi benda ni tak melambangkan tu. Tak melambang. Itu sekarang, sabar nak cerita cerita asal usul dulu. So memang ada inferiority complex, tapi of course bila dah pergi ke Perth, dah pergi jumpa orang Australia, saya dah pergi mengembara Melbourne, Sydney, tengok mereka ni sama je. Kenapa kita nak rasa inferior pula kan? Sama tak perlu kan, kita lagi power sebenarnya. Anyways, so mindset shift tu memang saya dapat masa study dekat Australia lah. Now, masa saya nak pitching untuk Delory tahun 2014, so ni sebelum produk tu dah siap, kami pitch ke Cradle untuk dapat grant RM150,000. Now, masa pitching tu, of course, itu adalah kali pertama saya pitching untuk bisnes yang pada waktu tu belum wujud betul-betul. Ada idea, ada slide, ada macam blueprint dan juga mock-up bagaimana website tu akan berfungsi, tapi produk tu belum siap lagi. Ideation punya stage. Almost ideation, tapi produk tu masih dalam under construction, tengah buat. Now, pergi sana, ni ada dalam 10 orang dengar. 10 orang dengar pitch, gugup terus. Walaupun saya dah practice punyalah banyak kali, sebab basically pitch dia 10 minit je. So saya cakap 5 minit, partner saya cakap 5 minit. 10 saat pertama tak ingat skrip. Jam. Tak ingat skrip. Apa ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa skrip aku, apalah ayat aku. Aku pandang kiri, pandang kanan. Tak ingat. Tapi ujung-ujung ingat lah kan. Tapi memang gugup, memang fail, memang tak perform. Dan tak dapat pun grant tu, because tak berjaya jawab soalan-soalan yang dilontarkan. Fast forward to today, kalau hampa suruh aku pitching pasal Delory ni, boleh tutup mata, tidur, tak ada masalah. Sebab pengalaman mengajar. So I think over time, specifically public speaking, saya rasa saya dapat bukanlah master, tapi lebih confident
bila mana saya dijemput oleh Magic time ni, sekarang ni dah dikenali sebagai Meranti, tapi time tu Magic Cyberjaya, mereka jemput saya untuk bagi talk kepada lebih 200 orang untuk bercerita journey The Lorry. 200 orang. Tak gugup dah waktu tu. Gugup, nervous, tapi disebabkan saya dah praktis dan itu adalah breakthrough saya lah. Breakthrough saya untuk rasa confident untuk cakap. Dan of course, fast forward a few years, depan 1,000 orang bersama dengan Sifu Jamal. Bersama dengan Sifu Jamal, 1,000. Itu memang menggigil, tak tahu level tinggi. Tapi Alhamdulillah okey. Coach Nadir boleh share one a few tricks that you pick up along the way yang you rasa macam kalau aku tahu masa early stage tu aku patut nailed it dah. Saya rasa kita nervous untuk bercakap depan orang because orang rasa yang dia akan judge kita, dia akan tengok kita, dia akan dengar, dia akan pay full attention, dia akan betul-betul care. Sometimes sebenarnya orang tak kisah pun orang cakap apa. Orang tak pernah peduli. Orang tak peduli pun. Orang selalu peduli diri dia. Yeah, okay. So sebab tu ada satu formula ni, dia kata 60% daripada speech tu adalah datang daripada appearance, daripada kita punya look, right? So bila kita dah, sebab tu pemakaian, sebab tu kalau kita tengok orang yang buat training, seminar, diorang pakai baju suit, pakai jaket, pakai benda yang formal sebab immediately 60% daripada keyakinan kita kepada speech dia adalah mata kita, right? Dan bila kita tengok, oh okey ni, dia ni boleh dipercayai. Tak silap 20% ataupun 30% lepas tu adalah cara kita bercakap, cara kita deliver the method. Now let's look at a very very important and very stark comparison between antara Elon Musk dan juga Jack Ma. Saya suka pakai example ni. Dan mereka pernah bercakap dalam satu forum. Now, let's talk about it. Elon Musk punyalah tak smooth. Okay, dia intelligent. Dia orang native bahasa Inggeris. Tapi bila saya dengar dia bercakap, kau cakap apa ni? There's so much running in his thought, Dia, right? dia punya Jumping around. flow of thought tu jumping around dan kita nak follow tu macam susah sikit. Tapi orang, yalah faham main point lah. Tapi kalau dia, kita nak menggunakan dia sebagai contoh untuk orang yang karismatik, yang pandai bercakap, I don't think Elon Musk is the right person. Jack Ma punyalah teruk English dia, kan? Bukanlah teruk tapi start standard. Dia English teacher kan? Dia English teacher, start standard. Tapi bila dengar dia bercakap, karismatik, kita faham, clear, cakap pelan-pelan, dan kita faham 100% apa dia cakap. Right? Sebab memang the method of communication tu memang very good, perlahan, kuat dan senang faham. Dan balance 10% macam tu adalah content. Lecturer lain. Lecturer dia pentingkan yang 10%. Content tu yang penting. Lecturer. Tapi public speaker pakai baju yang sesuai dan image yang sesuai dan kemudian cara kita deliver. Sebab tu sekarang ni, even dalam podcast ni, saya try untuk bercakap perlahan. Jangan cakap laju-laju. Pelan-pelan je. Aku terpick up yang pasal Indonesia. Mungkin dah since Nadir berkelana dekat sana. Rasanya mungkin Nadir boleh share point of view sebelum kita jump The Lorry masuk ke Indonesia lah. Apa yang dijanjikan, apa yang dinampak, the land of, I don't know. So Indonesia ni memang sedikit necessity. Saya perlu pindah pada waktu tu. Saya cerita sikit lah dengan narasi WSJ. So pada waktu tu saya expect untuk ada sedikit essay sana juga untuk bila cerita ni, cerita Indonesia. Boleh. So pada tahun 2022 pada waktu ni bisnes di Malaysia turun. Tapi Indonesia naik. So jadi dia bersilang. Maknanya kalau saya boleh buat sedikit carta. So bisnes Malaysia ni daripada 2014, 2022 dia naik, 2020 memang naik kau-kau, 2021 naik kau-kau,
2022 turun. Deep. Kenapa? Because pada tahun 2019 kami masuk dalam satu segmen bisnes yang kita panggil last mile. Kita hantar barang untuk e-commerce kepada customer. Tahun 2019 ni before COVID. Dan kita specialize dekat barang-barang besar. Perabot dan juga peti sejuk, mesin basuh dan lain-lain. Apa barang-barang yang besar lah. Maknanya 15 kilo ke atas, 20 kilo, 30 kilo, kita yang akan buat penghantaran. Pada tahun 2019. Pada waktu tu, divisi ni kecil dan volume tak banyak. Tapi, bila mana masuk 2020, dan benda ni memang saya tak nampak. Saya langsung tak nampak. Dan mungkin pada waktu tu, kita bercerita pasal COVID, kita macam ada blind spot sedikit. Semua orang duk cerita benda-benda yang teruk, yang banyak company lay off, banyak company tutup dan tak boleh buat bisnes. Jadi pada waktu tu memang boleh dikatakan tak ada siapa yang optimis. Ya, pada tahun boleh dikatakan dalam Februari ke Mac 2020. Now, the moment April ke Mei 2020, tiba-tiba melompat kau bisnes kita. Because orang sedar bila lockdown buat apa? Shopping lah. Shopping. Lagi-lagi Malaysia, ni lain sikit daripada Indonesia. Malaysia ada moratorium untuk pembayaran rumah dan pembayaran kereta. Indonesia tak ada. Bila orang Indonesia tengok orang Malaysia dapat moratorium ni memang jealous habis. Kau dah jealous. So 2020 memang April ke atas memang bisnes kami meloncat. Sampailah kami kena pindah warehouse 3 kali pada tahun yang sama. So warehouse ni tak cukup, 12,000 square feet tak cukup. Lepas tu pindah ke warehouse 50,000 square feet tak cukup. Lalu pindah November 2020 pindah ke facility 150,000 kaki persegi. Memang growth kau. 2021 pun growth maksimum dan alhamdulillah memang senyum. Sebab tu 2021 ni orang semua stres, saya relax, saya senyum. Sebab alhamdulillah okey, ada revenue yang besar, profit pun mantap. You guys backbone segala logistik di belakang. Yes, memang company logistik pada waktu COVID ni memang untung banyak. Alright. Tapi 2022, saya ingat April 2022, bila mana diumumkan tiada lagi COVID dan COVID daripada pandemik jadi endemik ke apa tak, bawah sikit. Orang semua dah boleh keluar tanpa larangan, tanpa surat, tanpa curfew. Jadi orang boleh keluar tapi kena pakai mask. Jadi terjadilah revenge offline spending. Online turun. So daripada cantik term dia. Revenge offline spending. So daripada volume kami tu basically turun 60 ke 70%. Right? Bila turun, pada waktu ni banyak player-player lain yang masuk daripada China yang nak buat benda yang sama dan dia turunkan harga juga. Macam contoh pada waktu ni mungkin kita charge RM1 sekilo. Dia orang masuk ke pasaran charge 60 sen, 50 sen. So dia orang melukakan kita yang badly wounded ni. Kita dah volume dah turun lah. Lepas tu pricing turun lagi, so double whammy. So bila benda ni berlaku, kami rasa macam dah tak make sense dah untuk ada warehouse yang besar. Tapi kontrak ada lagi setahun lebih. So yang itu adalah dia punya challenges dia dan cabaran-cabaran dia. Tapi 150,000 square feet, kalaulah darab je dengan RM1, buat apa tu? Buat apa sewa sebulan? Tapi itu bukan RM1, almost RM2. Sebenarnya saya kena generate gross profit at least RM240,000 sebulan untuk bayar sewa. Yes. So pada waktu COVID boleh bayar, tak ada masalah, untung lagi. 2022 volume turun, pricing turun, susah. Jadi disebabkan itu, bila kita tak boleh, kita punya tak ada mobility untuk kata okey, warehouse ni kami tak nak sewa kepada orang atau nak sewa 100% kepada orang, tak boleh. Right? Nak Lego pun tak boleh sebab masih ada kontrak. So
no choice lah, kena tahan. Kena cari jalan lah untuk cari tenan baru. Kita yang tolong tuan tanah untuk cari tenan baru. Tapi proses tu makan masa. Tapi setiap bulan kena bayar RM240,000. Habis duit. Jadi pada waktu tu Malaysia jatuh. Tapi Indonesia cover balik. Dia punya tesis simple je. Kalau saya duduk di Malaysia dan bisnes paling berjaya dekat dalam grup Delori pada waktu tu adalah Indonesia, maknanya saya percaya kepada tim sana untuk grow lagi. Dan mana tahu, you never know, banyak kes-kes fraud, tipu, duit kena sailang. So untuk elakkan semua benda berlaku, saya kena duduk situ dan make sure dan control, make sure SOP untuk kewangan tu solid supaya tidak ada kelompongan seperti ini. 2 tahun I think it's long enough for you to learn a lot of things dekat sana. Mungkin ada satu cerita yang you found off cukup untuk you rekindle balik ke memory dekat Indonesia ke? It could be anything. Boleh. Cerita-cerita yang interesting. Bila mana kita keluar dari Malaysia, barulah betul-betul kita appreciate Malaysia. Saya nak cakap lah, memang bila saya tinggal di Indonesia, barulah saya, ya Allah, bagusnya Malaysia. Pertama, minyak. Minyak literally double harga Malaysia. And so, itu adalah untuk grade rendah. Grade RON 92. RON 92, RM12,000. Bagi 4, RM3. Itu 92 95 up sikit. Tak silap saya RM15,000, RM16,000. Bagi 4 RM4 lah. So cuba imagine. Cuba bayangkan RM4 seliter untuk RON 95. RON 95 tu untuk mereka tu memang kira power lah. Yang paling power. 92 tu bawah sikit. Tapi saya isi antara 92 dan 95 lah pada waktu di Indonesia. Kedua, saya punya ni berdasarkan feel dan sedikit data, tol mahal. Tol mahal. Memang tol dia mahal sikit. Mahal sikit. Mahal sikit. Contoh macam kita nak pergi, contoh daripada Shah Alam pergi ke KLIA. Paling banyak RM15 kot. Kan? Sana, lebih 20 nak 30. Tengok jalan mana pakai lah. Jalan mana kita pakai. Tapi tol mahal. Ketiga, macet tu memang saya pada waktu awal tak tahan. Tapi ujung-ujung tu rasa dah lali dan sebati. Mungkin boleh explain tu. Kok ada Gen Z yang tertengok. Tak faham macet. Macet itu jam. Traffic jam. So traffic jam ni memang, contohlah saya ada meeting dekat pusat. Pusat ni Jakarta Pusat lah. So saya duduk dekat Bintaro. Bintaro ni Jakarta Selatan dekat ujung. Dia macam Jaksel lah. Jaksel, borderline ke negeri lain, province lain, maknanya Banten. So dia macam seakan-akan kita nak kata borderline di antara Negeri Sembilan dengan Selangor. Right? So kalau saya ada meeting kat KL ataupun Jakarta Pusat, contoh habis pukul 7, memang pukul 6 lah. Pukul 8.30 sampai rumah. 2,5 jam. So dalam kereta tu doom scrolling, buat kerja macam-macam lah. Tengok movie, tidur. Tengok movie ada. Yalah. 2,5 jam buat apa? So saya rasa itu adalah satu aktiviti yang tak produktif. So sekarang Nadir back for good dekat Malaysia atas konteks dekat sana tu diorang dah boleh operate sendiri ke? Okay. Untuk kali pertama dalam podcast, sebab saya pernah cerita benda ni di social media, tapi tak pernah lagi masuk podcast untuk bercerita benda ni, iaitu Delori dah dibeli. Oh yo, ni editor make sure lah. Make sure. So 2 tahun saya di Indonesia, saya banyak kali berbincang dengan satu syarikat ni, nama dia Cargo pakai K. Cargo. So dia kata, Nadir, daripada you penat-penat, ni bahasa Malaysia lah, daripada you penat-penat, go independent,
fight sendiri-sendiri. Apa kita join forces. Kita bersama. So, dibeli, maknanya diorang beli semua saham Dolori, Indonesia, Malaysia, Thailand dan juga Singapura. Tapi, in exchange, kami akan ada saham dekat atas. Jadi, saya buat keputusan, pindah balik ke Malaysia sebab pindah balik ke Malaysia dan handle Malaysia punya operation. Saya rasa saya dah merompak masa Nadir banyak dah. Mungkin kita soalan yang last tadi pasal buku sikit. Since kita tahu apa Nadir dan keturunan dia sekali dengan bapak dia semua memang is an avid reader. Kalau ada Nadir ada satu buku saya yang boleh bagi kat semua orang, apa what would be the book lah? Kepada community business ke kepada siapa? Boleh kalau nak come up bagi ada 2 segmen pun okey. Untuk seantero. Kalau secara betul-betul secara saya rasa walaupun ada orang kata dia ni tak betul lah, mungkin fraud lah, tapi cerita dia, storytelling. Storytelling ni betul. Storytelling dia betul mengubah fikiran saya tentang duit, iaitu of course Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Orang duk kata sebenarnya Rich Dad tu tak wujud. Yes. Fiction. Dan okay, fine, sure, it's fine. Tapi dia punya syllabus. Yes. In fact, Rich Dad Poor Dad ni adalah buku pertama yang saya baca dalam alam bisnes. Dan buku tu mengubah hidup saya. Walaupun dia fiction. Betul. Tapi dia punya fundamental, dia punya principle apa? Beli aset, good asset, ambil loan untuk buy good asset, passive income lebih daripada expenses. And all these are very, very good advice. Yang kedua, kalau fiction, saya suka banyak fiction, tapi antara karya-karya John Grisham, pasal law, yang tu best juga. John Grisham. Banyak. So, saya rasa saya baca semua John Grisham. Thank you so much Nadir untuk lengthy session. Rasanya mungkin kita look forward banyak benda kita boleh sembang ni.